Hi guys, welcome back to One Innocent Channel. So today we are going to talk about jealous. Kenapa orang jealous dengan kita? Macam aja. Dapat apa yang aku mau. Hi everyone! Hi! Hello! Yeah, Oh my she's a God. bit extrovert today, and actually she is introvert. Then they go again. Boleh kah bagi kakak 10 minit je? Boleh? Ha? Boleh kah? Boleh kah Zika? Yeah, whatever. Ush. I am okay. Sikit. Okay, dalam dunia ni mesti akan ada orang yang tak suka kau. Salah satu dia kenapa dia tak suka kau sebab dia jealous dengan kau. Okay. Siap, ada orang kira dia. Okay. Jadi jealous ni datang dari mana? Jealous ni sebab apa? Okay, yang pertama sekali mungkin dia jealous dengan kau sebab dia ada sebab kau ada apa yang dia tidak. Iaitu kau ada kelebihan yang dia tidak. Yang pertama, Kepintaran, kecantikan, Yes. kekayaan, yes, lagi? and so many things. Dia ada Yes. boyfriend, kau tidak. Yes, macam tu. So yang kedua, dia jealous dengan kau sebab mungkin kau berjaya, mungkin yalah apa-apa jelas sebabkan mungkin ada masa yang kau ni lebih diberi perhatian daripada dia. So dia kurang perhatian. Kalau di satu tempat tu kau yang ambil semua perhatian dalam satu tempat. Kalau kau datang ada satu restoran tu, orang semua akan tengok kau. Kau ada aura dekat sana. Itu yang membezakan kau dengan orang lain. Ya, itu. Okay, so kita akan terus kepada poin yang pertama. Perasaan jealous ni memang normal. Semua orang akan rasa. Tapi dia akan menjadi masalah bila orang yang jealous tu berlebihan. Sehingga boleh memudaratkan orang tersebut dan juga orang yang dia jealous tu. Ia boleh menyebabkan orang tu benci dengan kita, sabotage kita, memerli kita, ngijik. Lepas tu tanpa sebab yang jelas. Okey, seterusnya. Sebab-sebab orang yang jealous tadi, yang pertama, mungkin kita berjaya. Kadang-kadang mungkin kita lebih daripada dia. Dan yang kedua, sebab kita dapat perhatian yang lebih lagi daripada dia. Dan yang ketiga, disebabkan mereka rasa kekurangan. Diorang rasa diorang ada yang kurang daripada kita. Seterusnya yang keempat, kita bahagia. Diorang rasa jealous, kenapa kita macam bahagia dengan benda yang kecil je. Sebab diorang benda yang kecil, diorang tak rasa bahagia. Itu membezakan kita. Macam mana kita mau tahu orang jealous dengan kita? Yang pertama, mereka suka sindir, mereka suka mengijik. Lepas tu mereka suka kasih down kita. Lepas tu mereka suka, kadang-kadang mereka suka macam tak pun bila kita cakap benda-benda yang benda-benda yang berjaya, diorang rasa macam diorang dah support pun kita punya kejayaan tu. Diorang selalu kasih banding-banding kita dengan orang yang lagi berjaya dari kita, bermuka-muka. Lepas ada kadang-kadang diorang akan tiba-tiba menjauh. Ya, Cuba tarik nafas. Okay, seterusnya, apa kita mau buat kalau orang tu jealous dengan kita? Yang pertama, jangan layan sangat, fokus pada diri sendiri. Dan yang kedua, kalau boleh, jarakkan diri anda daripada orang tu. Dan yang ketiga, kalau boleh, jangan tunjuk-tunjuk. Janganlah rasa tunjuk-tunjuk sangatlah. Kalau boleh, pandai-pandailah sikit cover-cover. Yang keempat, teruslah berkembang, teruslah fokus dengan diri anda. Jangan biar orang yang lagi negatif vibe dengan kita ni, kita pun terpengaruh. Last but not least, ingat Zika, ingat. Salah. Okay, ingat. Orang tak akan jealous dengan kita kalau kita ni tiada kelebihan ataupun tiada sesuatu yang hebat dalam diri kita. Tapi kita tak perlulah kita ni macam sombong, down sebab tu. Kita teruslah jadi versi yang hebat untuk diri
kita sendiri. So kalau korang pernah rasa macam hadap orang yang jealous ni, kamu boleh komen di bawah ni. Tapi kadang-kadang tidak pun orang komen, apa peduli kau sana. So jangan lupa like and subscribe untuk video seterusnya. Okay, bye.